cara terima duit Touch 'n Go e-wallet app melalui QR code ataupun nombor handphone. Buka Touch 'n Go e-wallet app, pergi dekat bahagian transfer. Kemudian kat bahagian transfer, pergi dekat tab receive. Kat sini ada QR code, boleh download ke phone. Ataupun kalau ada amount spesifik, boleh enter specific amount. Okay, ini contoh yang dah download di phone, QR code. Kemudian QR code ni kita boleh share kepada pembayar, contoh melalui WhatsApp. Okay, ini kalau kita ada specific amount, boleh enter contoh RM1. Okay, kemudian screenshot, share kepada pembayar, contoh melalui WhatsApp. Okay, kemudian kalau kita dah terima, contoh kan, dah terima duit RM1. Okay, kita boleh check dekat activity tab, history. Okay, kat sini dah terima RM1. Okay, contoh kita nak terima duit selain daripada QR code, boleh pakai nombor phone yang kita dah link dengan akaun Touch 'n Go e-wallet. Okay, pergi dekat profile, pergi kat tab security. Okay, kita nak check nombor phone apa yang link dengan Touch 'n Go e-wallet app ni, pergi kat sini, change mobile phone. Okay, kat sini akan ada paparan nombor phone yang telah link dengan Touch 'n Go e-wallet app. Okay, kita boleh ambil nombor phone ni, share dekat pembayar. Okay, boleh share nombor phone ni contoh dekat WhatsApp.